Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Hari ini saya ingin menembual Cikgu Muhammad Nazir bin Ishaq selaku pengetua, guru besar SK Taman Bersatu. Jadi cikgu, sebelum kita pergi kepada soalan temumbuan yang lebih lanjut, jadi cikgu, cikgu berkhidmat dalam mentadbir sekolah ni dalam berapa tahun? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tempoh perkhidmatan di sekolah ni baru 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Okay, cikgu masuk 2022. 2022. Baik, okey. Jadi soalan yang pertama cikgu, apakah inisiatif sekolah untuk memastikan PDP berjalan dengan lancar dan berkesan? Macam ada sekolah, ada cikgu hantar macam terlibat dengan kursus-kursus dalam mengawal atau macam mana? Okey, untuk tindakan daripada pihak pentadbir, yang pertama semasa saya datang sekolah ni, saya melaksanakan satu tinjauan ke atas persekitaran sekolah. Dan yang pertama sekali saya lihat di segi kemudahan di dalam kelas, yang mana kursi dan meja tu yang kita lihat agak dhaif, ataupun persekitaran kelas tu yang agak kurang selesa. Tindakan pertama saya perbaikilah ataupun mohon untuk pastikan bahawa dalam kelas ni asas kursi meja dan juga peralatan tu berada dalam keadaan sempurna dan selesa. Yang kedua, di segi kepadatan murid, contoh murid tahun 6 yang kita sudah mencecah 100 orang lebih, dia daripada 3 kelas kita mohon daripada PPD dan diluluskan untuk wujudkan satu kelas ini menjadi 4 kelas. 4 kelas. Jadi murid belajar dengan keadaan yang lebih selesa lah. Yang ketiga, saya memberi peruntukan khusus kepada guru untuk keceriaan kelas, supaya kelas itu berada dalam keadaan selesa, ceria dan lebih menyeronokkan. Itulah berkat. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua pula, bagaimana sekolah melaksanakan pendidikan inklusif bagi murid berkeperluan khas ni? Okey, pelaksanaan pendidikan inklusif ni ada kaitan dengan jawapan yang pertama tadi. Walau bagaimanapun, untuk tempoh pertama jangka pendek, yang kedua jangka sederhana, yang ketiga jangka panjang. Untuk jangka pendek ni, yang pertama kita merubah suasana sekolah ni supaya murid lebih tertarik untuk hadir ke sekolah. Jadi persekitaran yang menyeronokkan, yang pertama saya ubah keceriaan sikit lah. Bukan kata sebelum ni tak ceria, tapi kita mengecat semula kelas yang nampak lusuh. Kemudian kita mendapatkan beberapa smart TV di bilik khas dan sebagainya, supaya murid ini dia rasa lebih seronok dan lebih terbuka. Dan kita menambah wifi, sistem wifi sekolah sehingga ke bahagian pro setakat ini, dan kita bercadang untuk sebelum tamat 2025 ni dengan seluruh kawasan sekolah akan menerima wifi supaya cikgu-cikgu boleh menggunakan sistem pembelajaran mengikut teknologi semasa. Jadi suasana itu menyebabkan murid akan rasa lebih seronok, lebih selesa dan ada berkemahuan untuk datang ke sekolah. Itulah salah satu yang saya laksanakan. Yang kedua, saya sentiasa minta cikgu yang menguruskan bahagian kursus dalaman ni, yang mana kita boleh dikatakan kita ada satu grup sebenarnya, kita buat grup PLC dia panggil. Yang mana cikgu ni dia tak boleh loket dengan idea dan ilmu, supaya idea dan ilmu yang dia pergi kursus ataupun dia dapat daripada mana-mana sumber, kita nak cikgu kita ni dia sentiasa mengandalkan PLC semua mata pelajaran. Jadi daripada situ cikgu dapat menggemborkan
pengetahuan dan juga kreativiti dalam PDP. Oh. Dia sebenarnya murid ni, dia kadang ni ada yang datang sekolah ni kerana paksa. Ada yang datang sekolah ni dalam keadaan yang tak ceria, ada yang datang sekolah ni kerana macam-macam. Jadi segelintir daripada mereka ni, kita nak cikgu-cikgu kita ni dia pecambahkan idea dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran tu supaya murid dia main sekolah tak boleh. Dan dia boleh, dulu ni dia, kalau seorang murid ni kita tanya dia minat subjek ni bukan kerana dia suka dengan mata pelajaran tu. Dia suka dengan mata pelajaran tu, biasanya dia suka pada cikgu. Tapi betul, bila kita nak cikgu-cikgu kita ni semuanya dia lebih up to date dalam PDP. So secara tak langsung pendidikan inklusif kita ni dia jadi lebih relevan dengan keadaan semasa. Dan cikgu-cikgu kita pun dia sentiasa up to date. Kadang sekarang ni kita tengok pendidikan ke arah teknologi lah, senang nak betul. Dan BBM ataupun bahan bantu mengajar pun kita lebih kepada digital, penggunaan digital. Ya, betul. Itu yang kita laksanakan lah di sekolah ni. Sehingga kan dalam proses kita nak buat tahun ni ialah digital library. Digital library, dan kita sedang create, kalau cikgu masuk pusat sumber kita, di belakang tu kita dah reserve satu sudut yang kita nak buat di situ ialah digital library. Kerana saya lihat library adalah salah satu tempat yang kita boleh laksanakan PDP kan, secara formal ataupun informal. Tapi kehadiran murid ke pusat sumber ni kita nampak agak menurun. Sehinggalah bila kita umum pada murid kita nak buat satu sudut digital library, mereka ya nak main kan, sebab kita semangat sebab kita sedang dapatkan meja dan juga PC. Alhamdulillah kita dapat sumbangan daripada pusat internet kawasan ni, kita dapat 6 buah PC. Dan kita dapat setakat ni kita dapat satu tablet, dan kita nak cari sekurang-kurangnya 20 tablet untuk kita wujudkan digital library ni, supaya kita nak you are welcome kepada murid-murid kita datang ke pusat sumber. Walaupun mereka main game, tapi main game ilmiah. Bukan game yang tembak-tembak yang tak ada faedah. Tapi kita wujudkan game akademik yang dah pun apps tu kita download, dan kita dan jadi bawah kawalan lah. Dan kita sedang bangunkan satu sistem. Murid ni dia ada members digital dalam pusat sumber tu, insyaAllah dalam tempoh terdekat ni lah. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan lah dalam tahun ini. Amin. Jadi soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan co-curriculum. Jadi adakah sekolah terlibat dengan komuniti luar dalam aktiviti co-curriculum? Contohnya macam aktiviti basmi nyamuk Aedes ke, kebakaran, komuniti luar. Baik, co-curriculum ni dia ada pelibatan ni. Yang pertama ada 3 perkara lah. Yang pertama co-curriculum di kalangan murid sekolah lah, yang wajib. Contohnya co-akademik. Co-akademik ni yang berkaitan dengan persatuan lah, persatuan melibatkan subjek. Yang kedua, unit beruniform. Unit beruniform tak kira lah PKRS ke, Kediri Islam ke, atau BSM. Dan juga kita di sini kita ada kadet bomba junior. Yang baru ditubuhkan tahun ni. Tahun ni kita tubuhkan kadet bomba junior, yang mana cikgu dia akan pergi khusus nanti sebagai jurulatih kadet bomba. Dan kita ada juga kelab dan persatuan sukan. Kita jalankan co-curriculum ni setiap minggu pada hari Rabu. Walau bagaimanapun, kita ada satu jawatankuasa yang dipanggil jawatankuasa PIBG, ataupun dalam pelaksanaan peringkat daerah dipanggil PIBKS. Kita pernah buat gotong royong madani peringkat negeri bersama dengan pusat kesihatan daerah dan juga negeri di sini ya. Di sini.
Yang mana pada hari itu pusat kesihatan ni dia wujudkan tema jom hapuskan denggi. Kan? Edis lah. Dan masa kita bergotong royong tu bukan saja kita bersihkan kawasan sekolah. Kita libatkan komuniti setempat termasuk ibu bapa yang alhamdulillah kehadiran dia memang cukup ramai lah. Dan pihak KKM pula dia buat pertandingan. Siapa yang boleh cari jetik-jetik paling banyak dia bagi hadiah yang cukup istimewa. So alhamdulillah persekitaran kita ni jadi buruan lah. Jadi buruan. Edis jadi buruan. Dan memang meriah lah. Kemudian kita buat hari itu juga kita buat ada cabutan betul yang dihadiri oleh Timbalan Pengarah Pendidikan dan juga Timbalan Pengarah Kesihatan mewakili pengarah masing-masing. Timbalan Pengarah mewakili pengarah pendidikan, Timbalan Pengarah Kesihatan mewakili pengarah kesihatan. Dan pada hari itu kita buat pelibatan dengan waris sangat memuaskan lah. Yang kedua kita buat program kurikulum dalam bidang keusahawanan. Tapi kita kalau sekolah lain tu dia kata hari usahawan, ada sebut hari kantin. Tapi di dalam satu ni kami adakan hari komuniti. Hari komuniti ni maksudnya kita bersama dengan komuniti setempat. Kita libatkan seluruh negeri Kedah kalau yang berminat kan kita iklan tu. Dan kita dapat sambutan alhamdulillah kehadiran mencecah lebih 2,000 orang. Dan kita dapat collection pun dekat 20 kan. Keuntungan pada hari itu. Yang mana perlibatan daripada ibu bapa waris, selain daripada Depok ada gerai Depok. Dan kita juga libatkan dengan pihak ahli politik, kita wujudkan jualan rahmah pada hari itu. So dengan kehadiran badan-badan berkanun dan jabatan kerajaan membuat pameran di sekolah kita. Pelibatan secara automatik pelibatan daripada waris ibu bapa untuk hari kod akademik tu, hari keusahawanan tempat komuniti itu sangat-sangat menggalakkan. Dan kita boleh jalankan dengan meriah daripada pagi sampai ke petang. Selalunya orang tengah hari habis lah. Tapi kita buat ni sampai ke petang. Tahun ni je? Tahun lepas. Terlepas. Saya ada dengar itu kata sebab tu saya duduk IPG. Jadi saya tak boleh main. Dan kita pun adalah alumni kita jemput yang masa saya lah. Yang sebelum tu kita just basuh dalam Facebook maksud macam tu ya kan, kita minta depa bawah macam tu ya, kita naikkan banner dan sebagainya. Alhamdulillah kita dapat bantu PIBG dan juga sekolah dapat satu dana yang kita boleh gunakan dana itu untuk kita wujudkan keselesaan yang sangat selesa lah pada anak-anak di SK 61 ni. Baiklah. Tadi cikgu ada sebut pasal unit beruniform, kelab persatuan dan sukan permainan lah. Jadi bagaimana pemilihan guru penasihat dan pelajar dilakukan dalam setiap unit? Macam tadi ada yang ditubuhkan kadet bomba kan. Macam mana cikgu lantik penasihat kepada kadet bomba tu? Yang pertama kita tengok latar belakang guru. Kalau guru penasihat ni yang pertama latar belakang guru lah. Cikgu tu barangkali dia dah ada pengalaman bukan saja di peringkat sekolah, malah di peringkat kampus IPG ataupun di peringkat universiti. Maksudnya cikgu ni dia ada satu kemahiran khusus dalam bidang dia. Contohnya kalau cikgu wajib lah, kalau kata cikgu wajib ni daripada sekolah rendah dulu katalah lieutenant muda KRS contoh. Betul. Ataupun di IPG wajib memang terlibat secara langsung KRS di IPG. Jadi cikgu yang ada kemahiran khusus ni, yang ada pangkat ataupun ada sijil, automatik cikgu ni kita akan letak di bahagian berkenaan lah. Kecuali cikgu-cikgu yang tidak begitu mahir. Dia ada pengalaman sahaja. Dia ada pengalaman saja. Contohnya cikgu tu dia pengalaman di sekolah ni dia dulu kadet polis. Tapi di peringkat sekolah rendah dia tak ada kadet polis. Kan, bila tak ada kadet polis kita ada KRS. Kita ada kita ada tunas kadet remaja dan the latest ni kita ada kadet bomba. Bila kadet bomba ni kita nak cari cikgu yang pertama sekurang-kurangnya dia ada pengalaman dalam bidang kawat. Sekurang-kurangnya. Yang kedua kita nak cikgu muda yang bersemangat.
kerana dia benda baru. Kan? Tapi alhamdulillah lah, saya ni kalau ikut pengalaman saya ada sijil lieutenant muda kadet bomba. Jadi bila nak apa ni, nak tumbuh kadet di sini, pada saya tak ada masalah. So pemilihan cikgu ni kita tengok yang pertama dari segi pengalaman masa lampau. Yang kedua, of course lah, kadang-kadang tu kita ada part-part yang kita tak boleh nak letak cikgu yang ada pengalaman semua. Tapi kita open pada cikgu yang berminat. Bila dia berminat tu bermakna dia berkehendak dan kita calonkan dia untuk pergi kursus. Macam kadet bomba lah. Bila ada cikgu yang minat, dia pun secara hati terbuka dia nak pergi kursus. Dan kita pun dah hantar nama dia ke jabatan, insya-Allah dia akan pergi kursus. So dia akan balik untuk handle kadet kita ikut asas-asas yang telah ditetapkan. Manakala dalam co-curriculum, co-academic ni dia lebih pada subjek. Bila lebih pada subjek ni, of course lah cikgu yang option dia tu dia duduk dalam panitia subjek. So co-academic ni contohnya co-academic bahasa Inggeris. Dia panitia bahasa Inggeris lah yang jadi core untuk jadi guru penasihat. Apa Kastek ataupun Carnival Science dan Teknologi. Sekarang ni dia panggil STEM. 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 Bila STEM ni kita libatkan cikgu matematik dan juga cikgu sains. Selain cikgu RPT. Dan macam tu. Termasuk juga dalam sukan permainan. Permainan pun kita nak lantik cikgu penasihat ni, kita tengok pada kemahiran-kemahiran seperti yang sebutkan tadi lah. Manakala pemilihan murid pula, kalau sebut bola sepak, semua anak bola sepak lah. Betul. Berebut. Berebut lah. Kalau contoh di sekolah ni dia ada 658 orang murid. Separuh main bola. Kan. Tapi walau bagaimanapun kita tak halang untuk murid datang bermain. Contohnya bola sepak, kalau kita buat bersama dengan KFA, Kenari Kick yang ramai tu, kehadiran 80 orang sehari. Kita open. Tetapi dalam penyertaan ahli kelab sukan ni, kita selected sikit. Contohnya kalau budak ni dia walaupun ahli kelab, biasanya budak kita ni kalau kata yang aktif ni, semua game dia boleh main. Kan? Kalau kata dia main bola, mustahil lah dia main takraw. Kan? Kalau dia main takraw, payah nak jumpa kalau tak tim badminton. Kan? So daripada situ kita pecah murid ni ikut kelab sukan masing-masing. Dan keutamaan kita bagi pada murid yang wakil sekolah dalam bidang-bidang tu untuk jadi leader dalam sukan, mainan, kelab dan sebagainya. So pemilihan kita tu lebih adil lah. Cuma ada cikgu yang kita ni ramai, so kita bagi seimbang. Guru penasihat tu ada di kalangan guru lelaki dan ada kalangan guru perempuan. Kecuali bola sepak dengan bola jaring ni. Bola jaring ni of course lah perempuan semua lah. Bola sepak lelaki semua lah. Tapi pemilihan kita tu, dan kita pun maklum dekat waris, dekat parent. Sebab ada parent, nak tukang, tak mau. Tak mau apa ni, nak apa anak dia masuk kelab lain. Tapi kita terang kat waris, dia kadang-kadang tu kita letak dia di kelab ni untuk dia lead supaya dia dapat sijil kepimpinan. Kan, kalau tidak semua nak masuk bola sepak, lalas sekali pengurusi seorang je. Kan, setiap seorang seorang saja. Boleh nanti kan. Naik pun seorang saja kan. Jadi kita tambahkan supaya terutama tahun 6. Sebab kita nak utamakan sijil pelibatan mereka tu supaya mereka dapat merit yang tinggi untuk memasukkan ke sekolah semua penuh. Dan juga sekolah-sekolah premier lah. Itu yang kita buat dalam sekolah kita. Baiklah, untuk saya rasa ni soalan yang terakhir lah. Bagaimana pelaksanaan TS25 dijalankan di sekolah ni? TS25 ni tahun akhir ni. TS25 ni kan, transformasi sekolah 2025. Kalau nak ikut TS25 ni, kalau sekarang ni pun PPD tak sembang lah. Dia kan, lepas nak habis lah. Betul. Okey, TS25 ni di sekolah kita ni, dia yang pertama ni kepimpinan instructional. Saya main sini ni, saya ada satu sistem yang saya pegang. Sistem dia
Yang pertama saya mai sini, saya melaksanakan satu kaji selidik minat, keperluan, cadangan, pandangan, aduan, malah runtutan yang perlu kita ubah di sekolah ni. Yang pertama saya bagi tahu pada cikgu-cikgu, yang pertama saya transform dari segi kepimpinan tu, maksudnya ada cikgu kita yang dia sembunyi kuku. Dia sembunyi kuku. Bila dia sembunyi kuku ni, dia berkebolehan, dia berpengalaman. Walaupun so kita ubah sedikit cikgu yang dah lama, contohnya cikgu tu lama sangat pegang Ustaz Suba, tu tak ubah-ubah kan. Kita transform sikit kan, bagi cikgu lain pula kan, cikgu yang nampak, yang ada idea baru. So dia adalah perubahan kan. Contoh begitu juga dalam bidang-bidang lain. Kita kena transform dari segi kepimpinan ni, termasuk panitia. Sebab kadang-kadang ni bila dia bukan ketua panitia, dia tak keluar idea dan dia tak buat kerja sangat pun. Dia ikut je ketua panitia nak buat apa kan. Tapi saya transform. Saya transform, ubah-ubah. 2 tahun bagi wajib pula, 2 tahun bagi cikgu Nazir pula. Jadi idea tapi still duduk dalam team. Sebab tu saya mula-mula saya main sekolah ni, saya pertama untuk realisasikan TF25 ni, saya wujudkan tagline Togetherness Towards Excellence. Itu tagline yang saya buat di sekolah ni, ataupun kita sebut kebersamaan untuk mencapai kecemerlangan sekolah. Sebab tu alhamdulillah bila kita buat itu ada perubahan. Yang kedua, bagaimana kita nak tingkatkan PDP dalam kelas supaya murid ni dia ada hala tuju. Saya bagi contoh, saya mula main sekolah ni ya. Saya tengok data kemasukan murid kelas sama penuh 8 hingga 12 orang kan. Sedangkan murid tahun 6 ada 100 lebih kan. Lepas tu saya buatkan satu transformasi atau perubahan dalam PDP supaya murid ni dia ada hala tuju. Dan pertama saya buat di sekolah ni, saya bawa murid sekolah budak tahun 6 ni naik kapal terbang. Kami buat lawatan ke Kuala Lumpur. 56 orang saya bawa naik kapal terbang Air Asia. Kemudian kami turun di Kuala Lumpur. Destinasi yang kami pergi semua by train. Dihandle oleh KTM yang kita hubung dan dikawal oleh polis bantuan KTM. Termasuk cikgu kita bawa. Dan saya bawa mereka pergi ke sekolah asrama Bukit Jalil. Dan saya buat perkongsian dengan murid-murid tingkatan 1 daripada Sabah, daripada Johor yang tinggal di asrama. So daripada situ murid kita dia nampak, dia terbuka sikit kan, bagaimana perlunya pengorbanan untuk mengubah diri ni mesti keluar. Jangan duduk sekolah apa ni kan. Dan daripada situ selepas itu bermula pada tahun tu saya ada lebih kurang 60 hingga 70 orang yang minta sekolah bersama tahun tu. Jadi dan sekarang ni sudah dalam tempoh 3 tahun ni, ni tahun keempat, kita setiap tahun tidak kurang daripada 25 orang berada di sekolah asrama. Alhamdulillah. Dan saya nampak budak taman 1 ni dah A1. Ada di MSM dan terbaru tahun lepas yang the best sekali boleh pergi sampai ke MCKK. MCKK. So di situ kita dapat laksanakan dan sekarang ni sekolah ni pun dia last sekali lah, adik bongsu lah TF25 ni. Dan kita pun baru buat modul yang kelima. Modul kelima. Tapi saya di sekolah lama saya ada pengalaman lah sampai modul ke-8. So tak ada masalah. Dan cuma kita ada kekangan yang kita tak boleh nafikan. Saya ingat semua orang ada masalah lah di segi kewangan. Kewangan ni kalau kita dapat kewangan yang besar ni, of course lah kita boleh buat lagi hebat lah kan. Tapi walau bagaimanapun kekangan tu kita tak jadikan dia alasan. Dengan perancangan, dengan teamwork, dengan leader, termasuk middle leader dia bagi, ketua-ketua panitia. Dan sekarang ni saya minta cikgu-cikgu ketengahkan murid untuk beranikan diri di depan khalayak. Sebab tu kita semua program kita bagi murid handle. Handle dan bagi tengok ceria perhimpunan kita bagi semua murid handle. Dan kita weekly tu murid dia ada persembahan.
supaya dia berani. Betul. Dia berani. Saya nampak keberanian, jadi di keyakinan. situ insya-Allah Taman Bersatu ni satu hari kita akan cuba naikkan nama, bukan saja Pekan Negeri dan Kebangsaan, malah Pekan Antarabangsa. Kerana kita pernah buat yang 2 tahun lepas, kita pernah usaha untuk buat di Bangkok. Tapi kita tak berjaya kerana adalah kekurangan-kekurangan yang kita tak boleh tempuh. Tapi tahun lepas kita dah buat program dengan sekolah di Hong Kong. Walaupun kita tak boleh bawa murid kita pergi Hong Kong, tapi kita bawa hasil murid dengan cikgu bahasa Inggeris dia sendiri yang bawa, dan tunjuk video persambahan kita, perlibatan murid kita ke Hong Kong. Dan doalah mudah-mudahan satu hari saya boleh bawa murid kita untuk keluar negara. Amin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Okey. Jadi semua soalan, ke-5 soalan pun telah dijawab. Jadi setakat itu sajalah sesi temu bual saya bersama dengan Guru Besar SK Taman 1. Jadi terima kasih banyak juga. Baik, masya-Allah.